Penyakit bawaan makanan memberi impak signifikan kepada kesihatan awam dan sistem kesihatan negara. KKM akan terus memperkukuh dasar, penguatkuasaan dan kerjasama strategik berasaskan data dan bukti saintifik bagi memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Kementerian Kesihatan merupakan gatekeeper kepada keselamatan makanan di Malaysia. Dalam hal ini, program keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan akan terus memperkukuhkan dasar serta kawalan berasaskan bukti saintifik demi memastikan makanan yang selamat dan berkualiti untuk semua. Sebagai pihak berkuasa berkaitan keselamatan makanan, kami giat menjalankan pemantauan dan pengawasan undang-undang bagi memastikan pematuhan yang berterusan. Kami memikul amanah dan tanggungjawab untuk membimbing pengendali makanan berkaitan keselamatan makanan demi kesihatan dan kesejahteraan kita semua. Dalam industri penghilangan makanan, keselamatan produk sentiasa menjadi keutamaan kami. Kami melaksanakan program jaminan keselamatan makanan seperti Mesti, GMP dan HACCP untuk mengenal pasti serta mengawal potensi bahaya dan memastikan setiap produk yang dihasilkan adalah selamat untuk pengguna. Sebagai pengeksport makanan, kami memastikan setiap produk yang dihantar ke luar negara mematuhi keperluan dan standard keselamatan makanan negara pengimport tanpa sebarang kompromi. Pematuhan ini penting bagi menjamin keyakinan pengguna global serta memelihara reputasi dan nama baik Malaysia di persada dunia. Industri hotel menyediakan pelbagai hidangan dalam jumlah yang besar dengan pengendalian yang kompleks. Tanggungjawab utama kami untuk memastikan makanan selamat dari bahan ramuan sehinggalah ke pinggan pengguna. Standard keselamatan makanan yang konsisten di rangkaian premis merupakan cabaran utama. Penyeragaman SOP, latihan kaki tangan dan pelaksanaan audit dalaman sentiasa menjadi keutamaan kami. Sebagai pengusaha kedai makan, kesilapan tidak menjaga kebersihan serta pengendalian yang tidak betul boleh mencemarkan makanan. Jadi, saya sentiasa amalkan kebersihan diri dan penyediaan yang selamat demi keselamatan pelanggan. Kendera saji atau food truck beroperasi dalam ruang terhad dan perkesedaran terbuka. Cabaran saya adalah untuk mengekalkan kebersihan maksimum, mengelakkan pencemaran silang dan kawalan suhu optimum bagi menyajikan makanan yang selamat. Saya suka beli makanan dekat luar. Saya pastikan permis ada logo bersih dan selamat. Ada best baru best. Saya suka masak untuk keluarga saya. Memasak makanan yang selamat dan bersih adalah keutamaan saya. Keracunan makanan sentiasa boleh dicegah dengan amalan penyediaan makanan yang selamat. Semuanya bermula dari rumah. From burden to solution. Set food everywhere. Selamat Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Keselamatan makanan tanggungjawab bersama.